5 negara paling ramai penduduk di dunia pada tahun 2025. Di tempat kelima, Pakistan. Pakistan mencatat sekitar 255 juta orang pada tahun 2025. Negara ini ada kadar kelahiran tinggi dan umur rakyat makin panjang. Kalau ikut unjuran, Pakistan boleh cecah 500 juta penduduk menjelang tahun 2100. Gila ramai. Walaupun ekonomi dia belum stabil macam jiran-jiran, tenaga buruh muda dia memang besar. Di tempat keempat, Indonesia. Negara jiran kita bukan calang-calang, ada lebih 286 juta orang. Indonesia terkenal dengan ribuan pulau dan populasi muda yang besar. Dia juga pegang gelaran negara Islam paling ramai penduduk dalam dunia. Dengan populasi macam ni, kalau semua beli satu produk RM1 pun dah boleh kaya. Tempat ketiga, Amerika Syarikat. Amerika Syarikat ada sekitar 347 juta orang dan terus bertambah. Bezanya, pertambahan ini banyak datang daripada imigran. Ramai masuk nak hidup di American Dream. Walaupun negara maju, Amerika Syarikat masih tumbuh sebab jadi tumpuan pelbagai kaum dan bakat dunia. Di tempat kedua, China. China pernah pegang nombor 1 selama berdekad, tapi sekarang dah jatuh di tempat kedua, 1.416 bilion orang. Sebab apa? Dasar anak tunggal yang lama tu buatkan kadar kelahiran jatuh mendadak. Populasi dia makin tua. Sekarang kerajaan dah bagi insentif suruh orang kahwin dan beranak, tapi lambat sikit kesannya. Di tempat pertama, India. India negara paling ramai penduduk pada tahun 2005 dengan angka 1.64 bilion orang. India ada populasi muda terbesar di dunia dengan umur purata baru 28 tahun dan setiap minit 25 bayi lahir kat India. Bayangkan 1 jam berapa ramai.